Setiap anda adalah contoh terbaik kepada rakan-rakan lain dalam menzahirkan komitmen dan dedikasi dalam bidang co-curriculum yang merupakan elemen penting dalam pembangunan sahsiah dan keterampilan diri. Ini membuktikan pasukan PISPA APM dapat mendepani cabaran dunia pendidikan dan memberikan wadah melatih orang awam juga dalam pengurusan bencana kelak. Yang bagi Datuk, tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang saya hormati sekalian, dengan pentolehan pangkat bersekutu dan staf muda Pertahanan Awam ini, besarlah harapan saya dan kerajaan agar amanah dan tanggungjawab ini dapat membantu organisasi Angkatan Pertahanan Awam kelak untuk mengurat langkah dengan lebih jelas lagi, iaitu lebih jelas ke arah mencapai inspirasi bagi memastikan kesejahteraan dan keselamatan orang awam maupun harta benda terus terpelihara sebelum, semasa dan selepas bencana, dan lebih jelas dalam menjadikan entiti pertahanan awam kekal keunggulan dalam pengurusan kecemasan, krisis dan bencana di negara ini. Para pegawai bersekutu dan pelatih PISPA APM ini yang ada di hadapan saya ini merupakan perantara dalam memainkan peranan penting untuk menyampaikan maklumat berkaitan ilmu pertahanan awam kepada masyarakat di luar sana. Kita semua perlu menyemarakkan rakyat dengan peranan dan fungsi APM dengan cara berkongsi ilmu-ilmu pertahanan awam, melatih dan memberikan pendedahan serta mendidik supaya rakyat lebih peka dan setia, siap siaga menghadapi sebarang kecemasan, krisis dan juga bencana. Polis Sisi Pinang! Ada Pinang!